Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, berjumpa kali ini kita dalam satu motivasi yang dikelolakan oleh saya sendiri Nama saya Muhammad Yazid Bersalikan dan hari ini saya akan menunjukkan kepada anda semua bagaimana kita boleh meningkatkan dan memantapkan keyakinan diri. Hari ini saya sangat yakin mereka di luar sana rata-rata ingin berjaya. Betul, kita juga ingin berjaya. Tapi apa kekurangan kita? Kekurangan kita adalah kita kurang keyakinan diri. Mungkin keyakinan diri ini tiada sebab apa? Sebab kita pandang rendah pada diri kita sendiri. Yang itu sebenarnya kita harus buang jauh-jauh. Sebab apa? Diri kita tahu apakah kemampuan kita untuk berjaya. Betul tak? Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada anda 7 langkah untuk meningkatkan dan mantapkan keyakinan diri. Okey, yang pertama bagaimana? Yang pertama, kita hendaklah mempunyai prinsip hidup yang mantap. Prinsip hidup yang mantap. Tahu tak apa dia makan dengan prinsip hidup? Okey, prinsip hidup ini adalah pegangan hidup. Jikalau kita tiada pegangan hidup, kita sukar untuk membina keyakinan diri. Sebagai contoh, kadang-kadang kita bila membuat satu perkara, kita tidak menghabiskannya. Betul tak? Itu sebab apa itu berlaku? Sebab tiada keyakinan diri. Itu sebenarnya kita boleh elakkan dengan mewujudkan peribahasa dalam hidup kita. Dan orang Melayu ni banyak peribahasa, betul tak? Sebagai contoh, untuk membina keyakinan diri, salah satu contoh peribahasa adalah alang-alang menjeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Ini sebenarnya satu contoh peribahasa yang boleh buatkan kita lebih yakin. Bila kita buat satu perkara itu, biar sampai ke penamatnya, biar sampai habis. Tak adalah nak tinggalkan macam tu saja, betul tak? Lain-lain contoh peribahasa adalah seperti genggam berapi biar sampai jadi arang, kalau tidak dipecahkan ruyung mana akan dapat sagunya. Ini adalah contoh peribahasa yang mungkin boleh meningkatkan keyakinan diri. Itu sebagai contoh. Okey, yang kedua adalah menetapkan matlamat hidup. Yang ini kita lemah sikit. Sebab apa? Sebab rata-rata masyarakat, rata-rata manusia ini tiada matlamat hidup dalam hidup dia. Kadang-kadang esok hari apa? Hari kita tidur, esok kita tak tahu apa yang kita nak buat. Sebab apa? Kita malas nak merancang kehidupan kita. Kita malas nak adakan matlamat dalam hidup kita. Ini salah satu kesilapan yang sangat besar dalam kehidupan. Okey, so kita sebenarnya hendaklah ada matlamat hidup. Matlamat hidup tu sangat penting untuk buatkan kita ni lebih bersemangat, lebih yakin. Sebagai contoh, apa matlamat kita? Sebagai contoh, kita ingin menjadi pekerja contoh, pekerja cemerlang dalam syarikat kita. So bagaimana kita nak laksanakannya? Okey, iaitu kita ini kita aplikasikan. Kita ambil satu kertas, kita tulis matlamat kita. Esok aku ingin menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Ataupun bulan ni aku nak dapat dapat title pekerja cemerlang. Pastikan bila kita nak jadi pekerja yang cemerlang, kita tulis, ambil kertas A4, kita tulis kat itu, bulan ini aku pekerja cemerlang. Dan kita tampalkan di ruangan yang kita boleh nampak. Sebagai contoh, di mana? Di dalam kereta ke, di atas, di dinding rumah ke, di bilik air ke, kan? Kat mana benda tu yang boleh mengingatkan kita untuk berjaya. Boleh? Okey, itu salah satu cara untuk meningkatkan keyakinan diri. Okey, yang ketiga adalah membina plan daripada matlamat tersebut. Kita dah ada matlamat hidup, okey, dan selepas itu kita hendaklah ada cara bagaimana nak melaksanakan matlamat itu. Okey, hari ini saya nak bertanya kawan-kawan semua, agak-agak, kalau pencuri kalau pencuri nak mencuri satu tempat ni, contoh merompak bank, okey, kalau dia tiada matlamat untuk mencuri dan tiada plan yang betul untuk mencuri, adakah pencuri tersebut berjaya untuk
mencuri atau merompak bank tersebut. Rasanya berjaya tak? Tak kan? Okey. Disebabkan mereka mempunyai matlamat yang betul, mempunyai pelan yang betul, mereka boleh berjaya untuk mendapatkan sejumlah wang yang banyak. Sebab apa? Sebab mereka ada cara yang betul, pelan yang betul, pelan yang mantap. Tapi saya tak sarankanlah semua mencuri bank, betul tak? Ini sebagai contoh. Sebagai contoh untuk kita bagaimana kita nak berjaya membina keyakinan diri. Okey, nampak tak? Okey. Seterusnya keempat adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Okey. Kalau kita lihat orang-orang yang berkeyakinan tinggi ini, yang pertama mereka mempunyai pengetahuan yang banyak dan mereka mempunyai pengalaman yang banyak. Sebenarnya orang yang berucap di hadapan orang ramai ni, mereka sebenarnya banyak ilmu pengetahuan. Mereka banyak baca buku, mereka banyak memerhati. Mungkin mereka dapat ilmu daripada internet, mungkin mereka dapat ilmu daripada buku-buku dan sebagainya. Dan ada juga yang mempunyai pengalaman yang banyak. Sebagai contoh, mereka dah bekerja selama 20 tahun dalam bidang yang mereka ceburi, dan secara langsung mereka ada keyakinan diri untuk menceritakan pengalaman tersebut pada orang lain. Kalau kita nak berjaya untuk meningkatkan keyakinan diri, pastikan kita ada pengetahuan yang banyak dan pengalaman yang banyak. Itu salah satu faktor untuk meningkatkan keyakinan diri. Yang kelima adalah meningkatkan kemahiran diri. Apa maksud meningkatkan kemahiran diri? Meningkatkan kemahiran diri, kita ambil contoh bagaimana kita nak berani berucap di hadapan orang ramai. Mungkin kita tak berani. Sebab apa? Bila kita berdiri kat atas pentas, kita takut. Takut melihat orang ramai. Betul tak? Kita mungkin boleh membina keyakinan untuk berucap di hadapan orang ramai tu. Sebelum tu kita berucap di depan cermin. Tengok muka kita. Adakah kita berucap dengan cara yang betul atau tidak? Di situ mungkin salah satu cara untuk meningkatkan kemahiran diri untuk berucap di hadapan orang ramai. Dan yang keenam, amalkan disiplin hidup yang betul. Kita sebenarnya bila kekurangan dalam disiplin hidup kita ni, kita akan otomatik kita akan kurang keyakinan diri. Sebagai contoh, pelajar sangat suka belajar last minute, betul? Bila last minute belajar, untuk esok periksa hari ni nak belajar, itu menyebabkan kekurangan keyakinan diri untuk menjawab soalan. Nampak tak? Sebagai contoh, pekerja yang bekerja, mereka suka juga menangguhkan kerja-kerja yang ada di pejabat. Last bila bos nak minta, barulah kelang kabut. Kalau contoh berlakunya kesilapan, mereka akan kurang keyakinan diri untuk menjawab depan bos, kenapa salah itu ini kan, betul tak? So hari ini kita cuba mendisiplinkan hidup kita. Kalau dapat kerja, kita cepat selesaikan. Kalau kita dapat assignment, kita terus siapkan. Dan ini dapat membuatkan kita lebih yakin dalam setiap hal, dan lebih lebih yakin lah. Itu adalah tentang disiplin diri. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualiti kesihatan dan keterampilan diri. Hal ini sangat penting. Kalau seseorang itu tiada mempunyai kesihatan yang cukup, kesihatan yang kurang, kan, mereka akan lebih senang untuk tidak yakin. Sebab apa? Bila kita tak sihat, macam nak yakin, betul tak? Kan, bila orang tu tak sihat, mereka susah nak mempamerkan keyakinan mereka depan orang ramai. Dan ini akan efek pada orang ramai lah, kan. Kalau kita tak sihat, mesti orang kata, kesiannya dia, kan. Mungkin orang cakap, aduh, dia tak sihat pula, kan. Macam tu, betul tak? Orang akan senang mengeluh bila lihat kita tak sihat. Dan ini kita lihat kualiti kesihatan. Kita lihat orang ini tiada kesihatan yang cukup, tiada kesihatan yang kuat. Sebab apa? Mungkin tidur mereka tak cukup, kan? Mungkin mereka kurang bersenam. Ini kawan-kawan, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak berjaya, kita kena ada kesihatan yang hebat. Kesihatan yang hebat melalui bagaimana? Melalui tidur yang cukup. Manusia normal ada tidur yang normal adalah 7 hingga 9 jam sehari. Bersenam lebih kurang 3 kali seminggu, 21 minit setiap kali bersenam.
Dan jika kita mengamalkan hidup yang sihat, kita akan mempunyai badan yang cergas. Bila ada badan yang cergas, automatik kita akan ada keyakinan yang tinggi. Ingat kawan, kita perlu ada kesihatan yang cukup. Okey, tentang keterampilan diri. Okey, keterampilan diri adalah salah satu cara untuk menarik perhatian orang untuk sama ada mendekatkan diri dia kepada kita ataupun menjauhkan diri dia daripada kita. Kalau kita hari ni nak jumpa seseorang, contoh kita nak jumpa klien, kita nak jual barang kita, contoh kan, kalau kita pakai yang comot-comot kan, adakah kita akan rasa yakin? Yang pertama, memang tak akan rasa yakin. Yang kedua, klien akan lari. Sebab apa? Mereka tidak yakin dengan cara kita mempersembahkan produk yang kita ingin jual. Sebab apa? Bila kita ingin berjumpa dengan seorang customer, seorang klien, dan jika kita mempunyai pakaian yang comot kan, 70% perspektif 70% dia punya 70% dia punya pandangan dia pada kita dah kurang, low habis. So untuk menjual barang tersebut pada dia sangatlah rendah. Okey, oleh itu kita hendaklah ada imej yang kemas, betul leher, take-in kan, pakai baju yang bergosok dan sebagainya. Dan ini akan mempengaruhi jualan kita, mempengaruhi bagaimana kita dapat menjual barang tersebut dengan yakinnya. Okey, saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan kepada anda semua. Dan kesimpulannya adalah kita hendaklah yakin terhadap apa yang kita buat dengan 7 langkah yang tadi yang saya nyatakan, iaitu yang pertama, mempunyai prinsip hidup yang mantap. Yang kedua, mempunyai matlamat hidup. Yang ketiga, membina pelan daripada matlamat. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman diri. Yang kelima, meningkatkan kemahiran diri. Yang keenam, mengamalkan disiplin hidup yang betul. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualiti kesihatan dan keterampilan diri. Oleh itu, selamat mengamalkan apa yang saya katakan. Mungkin sedikit banyak dapat meningkatkan kualiti hidup anda melalui keyakinan hidup yang tinggi. Sekian saja dari saya, Muhammad Aziz Mensalikan. Kita akan jumpa di lain masa dan di lain hari. Sekian, terima kasih.